Ini Rick. Hari ini dia tidak mahu difilmkan. Namun anda klik videonya. Dia lantas menandatangani kontrak tanpa melihat. Jadi, dia akan berpuasa 30 hari. Hanya air dan kesakitan. Hari pertama berlalu dengan bersemangat. Badannya masih ada simpanan glikogen. Ini adalah gula yang disimpan di hati dan otot. Rick membina takhta dari bantal. Dia menanti untuk diuji dengan sebenar-benarnya. Pada hari ketiga, semuanya berubah. Glikogen habis, tubuh beralih guna lemak. Rick mula menghidu bau makanan di udara. Dia yakin dinding berbau bekon. Ini tanda pertama ketosis. Keadaan ini berlaku bila badan hasilkan keton, bukan glukosa. Pada hari keempat, halusinasi muncul. Dia bercakap dengan sudu, merancang masa depan dengan kipas dan mengenyitkan mata pada soket elektrik. Dia ketawa, namun matanya sudah berkedut-kedut gugup. Pada hari ke-6, seorang lelaki masuk bilik. Dia perlahan-lahan makan burger di hadapan Rick. Lalu dia keluar tanpa sepatah kata. Ini adalah ujian ketahanan. Rick berpeluh. Dia menjilat bibirnya. Otaknya memerlukan dopamin. Sangat sukar untuk menahan diri. Pada hari ke-7, di skrin terpapar tulisan, jika mengalah, kamu akan dapat makanan. Hanya sebut pizza. Rick berdiam diri. Sementara itu, suhu badannya menurun dan metabolismenya melambat. Malah pergerakannya menjadi lembab, seperti sup yang diimpikan Rick. Pada hari ke-10, ototnya mula lemah. Badannya masuk mod kelangsungan hidup dan berjimat cermat. Malah fikirannya pun, jadi Rick mula keliru perkataan. Dia panggil tingkap sebagai sudu dan dirinya sandwich. Sebuah treadmill seperti tali pinggang sushi muncul dan Rick tidak dapat berdiri di atasnya. Setiap langkah terasa seperti dalam tar melekit. Jantungnya berdegup perlahan dan Rick jatuh perlahan-lahan. Dalam mimpinya, Rick makan burger. Apabila bangun, dia sedar dia mengunyah lengan bajunya sendiri. Ini hari ke-15. Otak mula rosak. Rick tidak faham mana mimpi, mana realiti. Dinding mengecil dan udara berdenyut. Dulang sarapan sempurna muncul seperti Fata Morgana. Telur goreng, roti bakar, alpukat. Tulisan kecil berbunyi, plastik. Tidak boleh makan. Rick menghidu, menjilat dan menangis. Perutnya memulas kerana lapar, namun tiada apa yang masuk. Pada hari ke-18, sistem pengudaraan berbau pizza, kebab dan bawang goreng. Rick merangkak di lantai, memegang perutnya. Imunitinya hampir lumpuh. Badannya membakar otot sendiri. Rick bercakap dengan habuk. Di cermin, dia melihat sandwich bercakap. Rick menulis diary. Semua fikirannya hanya tentang makanan. Hampir tiada glukosa dalam darahnya. Autofagi telah bermula. Sel-sel memakan diri sendiri. Rick menulis di dinding, saya bukan makanan. Dinding mula menitiskan swastomato. Rick menjerit. Ini fase gangguan kognitif yang teruk. Suara latar saya pun Rick dengar, tapi seperti bau makanan. Sebuah pintu perangkap terbuka di lantai. Dia melompat. Di bawah ialah dapur. Dia jatuh ke lantai, masuk peti ais yang kosong. Ini satu simulasi. Ia menguji reaksi terhadap harapan palsu. Kini, sepiring dumpling diletak di depan Rick. Dikatakan, jika makan, dia akan mula semula. Dia memandang, menjilat bibir, berbisik, tapi tidak makan. Kawalan diri mengatasi segalanya. Pada hari ke-30, pintu terbuka dan Rick keluar. Berat badannya turun 14%. Denyutan nadinya sangat lemah. Hatinya berfungsi dalam mod kecemasan. Tanpa pemantauan perubatan, puasa sebegini amat berbahaya. Tetapi Rick tetaplah Rick. Di luar, dia disambut sepanduk, tahniah. Eksperimen seterusnya, sebulan tanpa tidur. Dia langsung tidak terkejut, terus jatuh muka ke kek dan tertidur. Terima kasih kerana menonton. Langgan Rick.